Hai, selamat datang ke channel TM Motor World bersama saya hari ini Fazlan. So, hari ini kita ada dua biji motor daripada Kawasaki 250. So, motor ni dia bukan terkenal di Malaysia saja tetapi di ASEAN juga. Okey, sebab apa saya suggestkan untuk dua biji ni, dua model daripada Kawasaki ni? Sebab saya nak terangkan korang yang mana lebih berbaloi untuk korang beli. So, motor yang saya duduk ni ialah Z250 daripada Kawasaki. Kelebihan dia ialah kedudukan dia menegak. Dia tak menunduk pun. Kalau korang yang masuk dalam town tu tak ada masalah bagi saya. Senang nak korang nak cilok dekat jalan jam. Tapi korang tak percaya lah untuk bawa dia. Tapi kalau korang tengok dekat sini, owner asal dia dah pasang bar riser. So kedudukan dia handle lagi tinggi. So tangan kita punya badan dia tak membongkok. Dia macam ni. So dekat depan saya ni ialah Ninja 250 Kawasaki. Untuk korang yang berminat dengan sporty look, motor yang nampak handsome daripada depan, tengah, sampai belakang, tayar dia semua ada dekat motor ni. Kedudukan dia memang menunduk. Kalau korang yang nak ada protection angin kan, model ni dah ada. Tak payah kau nak tunduk udang. Kalau nak tunduk udang, biar tunduk dekat motor ni. Boleh terbang dekat dalam atas tank Okey, lagi satu lah untuk motor ni. Kalau saya lah kan, sebab apa saya pilih motor ni, sebab dia punya size dia hampir sama dengan Ninja 650. So, saya tak ada lesen B full, saya akan pilih yang ni 250, tapi nanti saya tukar strike je lah 650. Tak ada gurau geng. Kesimpulannya, untuk kedua-dua motor ni, Allah membeli, menang memakai. Korang tak tahu, korang Google. So, untuk motor ni, kalau korang lebih kepada masuk dalam town, untuk senang ride, korang boleh ambil Z250. Atau jiwa korang memang jiwa tunduk udang, korang boleh ambil yang ni. Okey, yang ni sporty. Memang jiwa sporty, tak ada pilihan lain, ambil yang ni je lah. Ninja 250 ni, so yang ni dia punya mileage rendah, baru 8,500. So, kalau korang berminat untuk buat loan untuk motor ni, boleh lagi. Deposit serendah 4,500. So, monthly dia lebih kurang dalam 240 untuk 7 tahun je geng. Alright. So, next, kita pergi ke Z250. Okey, untuk Z250 ni, kalau korang berminat untuk buat loan, masih boleh lagi. Motor ni tahun 2018, mileage baru 42,000 saja geng. Okey. So, untuk motor ni deposit serendah 1,000 saja. Bulanan kalau korang ikat 7 tahun, RM212 saja. Alright? Okey guys, kalau korang berminat untuk dua biji motor ni, boleh contact sales team kami. So, kalau nak beli motor, jual motor, cari motor di TM Motor World.